Buat goreng tumis nalayar ke lah ini. Assalamualaikum. Hari ini kita nak bagi tahu sikit pokok apa ni. Tapi mungkin di luar sana ramai yang tahu apa ni pokok ni ataupun bunga ni. Ini kalau di sini kita panggil pokok senduduk ataupun pokok keduduk ataupun tempat lain dipanggil pokok gesing. Bukan gasin, gesin. Ini. Dia punya buah ni dia apa ni nampak macam buah apa ni buah kemuntin lah. Tapi tak samalah. Ini dia punya bunga tu. Ini dia punya bunga ni, pokok senduduk ataupun pokok gesing. Ini buah dia muda lagi ni. Ini yang kuning ni dia punya bunga jugalah. Dia panggil apa ni, kalau belajar sains dulu panggil apa, filament lah. Ini tempat dia ada bunga dia. Binatang datang ke, lebah-lebah. Bukan binatang lah, serangga. Serangga datang ke, dia kira macam kahwin lah. Dia ada bunga ni. Dia banyak tepi-tepi jalan, dalam semak-semak lah, tepi jalan, hutan yang tak tebal lah. Kalau dalam hutan belantara, saya buat masa ni tak pernah tengok lagi lah. Tapi dia tepi-tepi jalan, dekat-dekat rumah orang, dia ada pokok bunga ni. Kawasan semak dia memang banyak lah. Kawasan semak ni dia cukup banyak. Dia ni pokok ni kalau dia nak berbunga, selalu yang saya tengok lah dalam bulan Mei Jun dia banyak berbunga. Lepas bunga tu dia besar, sudah lepas dia berbunga ni, dia hilang bunga, dia jadilah buah. Dalam 2-3 bulan jugalah. Buah dia warna ungu. Buah apa ni? Buah gesing ni, senduduk ni. Ni tak masak lagi lah, tapi dia warna ungu lah. Bunga ni memang sedap, dia manis. Nak makan mentah pun boleh. Lagi satu daun yang muda ni. Daun yang muda ni, apa ni kita boleh buat apa ni luka-luka kecil lah. Masa dulu-dulu kita apa ni kunyah-kunyah lah. Kunyah-kunyah ataupun kita buat macam ni. Udah kita kunyah, ada luka-luka kecil tu, kita ambil daun ni. Lepas tu kita sapu lah. Dia ni ada satu, saya pun dah lupa lah. Ada satu dia punya bahan tu dalam daun ni boleh ubat luka lah. Ini setakat yang saya tahu lah. Dia untuk ubat luka, dia punya daun muda ni. Kalau daun tua ni pun boleh, tapi kita nak kunyah ataupun kita nak macam ni dia lihat, lebih baik kita kunyah, dia campur dengan air liur. Lepas tu kita buat macam ni, kita sapu ni. Daun senduduk ni, dia boleh buat ubat lah. Memang cepat kering dia punya luka tu. Termasuk juga daun kapal terbang pun sama juga. Lagi satu, dia pucuk dia pun kita boleh makan. Tak ada masalah. Tinggal lagi dia apa ni, dia punya daun tu dia macam kasar sikit. Kalau nak makan, potong halus-halus kan, boleh makan. Kalau tidak, dia keras. Tinggal lagi dia tak ada bunga, pokok kapal terbang ni. Ini pun sama untuk buat luka. Ini kita kunyah tak boleh. Terasa macam pedar sikit. Kita pulih. Lepas tu kita tenyih kat luka tu. Dia ada macam getah tu. Efektif. Masa dulu kita praktikkan. Siapa yang takut pergi hospital tu, gunalah daun ni untuk luka-luka. Cabang dia macam ni. Cabang lastik boleh lah. Kerengga banyak.
Hari ni kita nak mencari kutip bunga senduduk lah. Kutip bunga senduduk kita apa ni masak dekat rumah nanti. Kita kutip dulu bunga dia. Cukup lah ini. Kita kalau nak kutip ni kena kutip sekali dengan dia punya ni. Dia kelopak ni. Kalau kita kutip daun aja, dia bercerai, kita bawa balik nanti hancur dia punya daun ni. Yang ini nak makan keras nanti. Tengok keras. Maknanya balik rumah nanti kita kopek ni, kita ambil daun aja. Masa nak kutip aja kita dengan dia punya ini. Orang panggil apa? Tangkai ke? Dia tak ada lah apa ni bercerai kan. Tidak, kita tak ada tu macam ni kita bawa balik rumah dia jadi lembik. Dia punya ni kutip dengan tangkai dekat rumah nanti baru kita perisi lah.